Suleiman Studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang saya hormati seluruh barisan pegawai takbir Masjid Sungai Baru, Masjid Sungai Baru. Yang saya kasihi sekalian hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali saya bersyukur dengan Allah Subhanahu wa taala kerana dapat hadir bersama di Masjid Sungai Baru ini dan dapat bertaaruf dengan muslimin dan muslimat dalam qaryah ini. Sebelum tadi saya bersembang dengan jemaah masjid. Saya sembang dengan mereka. Tahun 80 tu saya pernah duduk di Aduk Janggut. Kemudian duduk berulang lah daripada Kuala Sungai. Kuala Sungai tu dia ada dua masjid, satu masjid lama, satu masjid baru. Masjid lama tu masjid kayu, sebelah dia masjid baru, masjid batu. Pernahlah duduk di situ dulu tahun 81. Tahun 81 tengok lama lah. Muslimin muslimat yang saya kasih sekalian, masa ni sebenarnya tak banyak bagi kita. Pejam celak kita menemui Ramadan yang baru. Sampai kita sendiri pun tak tahu kita dah buat apa dengan masa kita. Masa ni dia berjalan terlalu laju sehingga kita tak dan nak ligan masa ni. Apa yang disebutkan oleh ulama, al-waqtu kas-sayf. Masa ni seumpama sebilah pedang. Jika kita tak potong dia, dia potong kita. Masalah kita, masa ni satu peluang. Dan peluang itu jika kita tak ambil dengan bersungguh-sungguh, dia akan jadi sia-sia. Dia tak akan jadi apa atas kita. Kita sendiri pun tak tahu, dan kita sendiri seolah-olah tak percaya yang mana kita hidup sampai hari ni dah berumur macam hari ni. Tiba-tiba kita rasa kita dah tua dah. Kita pun tak tahu kita buat apa sampai kita tua. Kita sendiri pun tak tahu aku buat apa dah sampai aku tua ni. Dulu kita boleh pikul padi 2 gundi kan, melintang satu, menegak satu. Gagah tak gagah kita.
Sebab saya lalulah zaman tu, zaman pukul padi pakai tong layak lagi. Pukul padi pakai layak masa kan. Dan lah zaman tu. Dah pakai mesin semua. Tak ada dah. Ya. Pukul padi pakai layak ni dia ada goyang dia. Dia tak kena goyang dia tak luruh biji padi tu. Dia tak kena goyang, dia ada goyang dah. Dia ada ilmu hisap dia. Jadi kita sendiri pun tak tahu. Aku dah buat apa dengan umur aku ni. Dan tiba-tiba aku rasa badan aku tak larat. Aku rasa dulu aku sihat, dah tiba-tiba aku jadi tak sihat. Apa yang aku dah buat dengan setiap anugerah daripada Allah? Dan kita sendiri pun tak tahu puasa tahun ni dan ke Allah bagi atau tak dan. Sebab kita tak jumpa lagi Ramadan. Ada berapa hari lagi kita akan menemui Ramadan. Cumanya Allah pilih kita atau Allah tak pilih kita jumpa Ramadan. Kerana lah baru bulan Syakban. Sebab kita tak tahu kita ni dan hidup ke tak dan. Kita orang beriman ni, kita mengimani bahawa setiap yang hidup pasti mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Pasti akan jumpa benda tu. Cuma kadang-kadang kita ni terlupa. Sebab apa kita terlupa? Sebab kita ralit dengan kehidupan kita. Kita ralit dengan hidup ni, kita ralit dengan kita ada ulang-ulang benda yang sama dalam hidup. Jadi dengan urusan dunia yang tak pernah berhenti dalam hidup kita, buat kita ralit. Ralit punya ralit. Hak dulu rambut hitam lah jadi putih. Kita pun tak sedar. Tapi kita berharap kepada Allah seperti mana doa yang dibaca oleh imam kita. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatkan hidup kami dalam bulan Sya'ban. Supaya kita ni tak ralit, tak lupa. Kita bersedia untuk menemui Ramadan. Wa ballighna Ramadan. Tolonglah bagi kami peluang, kami boleh duduk bulan Ramadan. Tak tahu kok Ramadan ni Ramadan terakhir buat kita. Tak ada siapa tahu. Mana nak tahu kok Ramadan ni Ramadan yang terakhir. Dan kita pun tak tahu. Mungkin Ramadan inilah tarawih kita yang terakhir. Inilah witir kita yang terakhir. Tak ada siapa tahu. Kalau kita tahu, maka mudahlah kita. Sebab dua masa ni Allah rahsia kat kita. Satu, masa kita lahir. Tak ada siapa tahu bila dia beranak, bila dia lahir. Yang kedua, masa kematian dia. Tak ada siapa tahu bila dia akan menemui Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu muslimin muslimat, puasa ni salafus salih dan semua orang-orang salih, ulama-ulama, dia tunggu bulan tu. Kerana apa? Kerana dalam ayat Quran disebut puasa ni akan membentuk kita menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah. Sebab apa? Sebab Ramadan ini satu bulan yang mentarbiah kita langsung, yang didik kita tarbiah daripada Allah selama sebulan, supaya kita ni jadi orang baik. Tangan yang baik, mulut yang baik, mata yang baik, akhlak yang baik, supaya jadi hamba Allah yang baik. Kita asalnya baik. Asal kita ni baik. Kita lahir saja di muka bumi ni, kita ni orang baik. Kita tak pandai berdengki, kita tak pandai nak marah, kita banyak menangis pada waktu tu.
Banyak kita banyak menangis. Kita rasa lapar, kita menangis. Kita rasa tak selesa, kita menangis. Kita rasa hangat, kita menangis. Tapi setelah akal kita ni sempurna, kita dah pandai tengok dunia, kita dah pandai kenal orang, kita dah pandai kenal duit, akal kita ni dah pandai fikir benda yang kita tak pandai masa kita lahir dulu. Dan nafsu kita ni telah sampai, telah balik. Kita kehendak kita dah banyak waktu tu. Kita nak tu, nak ni, nak tu, macam-macam kehendak kita. Sehingga hari ni nafsu kita tak pernah kenyang. Kita dok puaskan nafsu kita sampai tak kenyang-kenyang sampailah. Tak pernah kenyang. Kita ikut saja hak nafsu kita. Nafsu kita mau, nafsu kita suruh, kita ikut saja. Sehingga kan kita lawan perintah Tuhan. Kita tak mau ikut Allah Ta'ala. Kadang-kadang kita ketepikan Allah kerana kita nak bagi kenyang nafsu kita. Pada ketika itulah kita mula berubah. Kita jadi orang jahat. Kita jadi orang tak redha. Kita jadi pedengki. Kita jadi hasad. Kita jadi macam-macam. Kita jadi pemarah. Dan waktu menangis itu telah hilang kerana kita gantikan tangisan itu dengan ketawa yang tak pernah puas. Lalu bertahun kita tidak pernah menangis. Dulu kita kerap menangis kerana Allah. Sebab itu salah satu air mata yang boleh menjauhkan kita dari api neraka adalah air mata yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Ramadan ini, sayangnya Allah pada kita, dia bagi kita peluang menemui Ramadan. Allah Ta'ala ni bagi kat kita tiap-tiap tahun. Habis Ramadan kita jahat balik, bagi lagi Ramadan. Allah tak pernah tinggalkan kita. Allah tak pernah tinggalkan kita untuk didik kita jadi orang baik. Sebulan kita jadi orang baik. Tapi sehari saat Allah mengkurniakan atas kita satu nikmat. Nikmat apa tuan-tuan? Nikmat akhir raya. Allah bagi satu nikmat je kat kita. Langsung kita lupakan Tuhan. Masa tu masjid yang dulunya penuh menjadi kosong. Semayang yang dijaga pada waktu itu mula dilalaikan. Permintaan minta maaf pada hari raya seolah-olah satu perkataan yang berpura-pura. Kerana selepas permintaan maaf kita melakukan kesalahan yang sama pula. Pagi raya kita minta maaf. Lepas pada tu seolah-olah permintaan maaf kita permintaan yang tidak pernah tulus, yang keluar daripada hati kita. Anak kita minta maaf dengan kita pada pagi raya dalam keadaan yang terlalu sedih, momen yang terlalu sedih, suasana yang menyedihkan. Mereka menangis dan kita menangis. Isteri kita pun sama, suami kita pun sama. Tidak beberapa detik selepas pada itu, anak kita mula menyakitkan hati kita. Mereka tidak mempedulikan kita. Mereka seolah-olah kita ini tidak pernah hadir di dalam hidup mereka. Berlaku perselisihan itu dan perselisihan ini. Begitu juga dengan adik-beradik kita. Pagi raya kita minta maaf dengan kak kita, dengan abang kita, dengan adik-beradik kita. Tak sampai sejam pun kita berkelahi balik. Seolah-olah itu bukan permintaan kemaafan daripada seorang abang, seorang adik.
Dan kita terus menipu diri kita. Kita tipu dan kita tipu. Kita boleh tipu semua orang di keliling kita, tapi kita tidak mampu untuk menipu Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapakah orang yang benar-benar melalui kehidupan ini dalam keadaan yang ikhlas? Kita ni jangan ditipu dengan kehidupan ini. Sampai bila kita harus tipu dan ditipu? Kerana sampai masanya kita akan duduk satu alam yang nyata. Nyata. Ada reta-reta yang nyata. Ada isteri-isteri yang nyata. Ada anak-anak yang nyata. Ada rumah yang nyata. Rumah kita ni sebenarnya tak nyata. Satu hari kita tinggalkan rumah kita ni. Bukan kita punya pun. Allah bagi pinjam kat kita. Ada orang bagi pinjam 60 tahun. Ada orang Allah bagi pinjam 70 tahun. Lepas tu kita tinggal, tuan-tuan. Bukan kita punya. Kita mau hak kita punya. Kita mau rumah yang kita punya. Kita mau kereta yang kita punya. Isteri kita ni Allah bagi pinjam ya. Satu hari dia tinggalkan kita, tuan-tuan. Isteri kita yang kita sayang. Satu hari dia tinggalkan kita. Kita reda, kita tak reda, dia akan pergi tinggalkan kita. La zaman la, tuan-tuan. Sama ada mereka tinggalkan kita atau suami kita tinggalkan kita dengan jalan kematian, ataupun mereka ini menjadi milik orang lain dalam kehidupan ini. Allah bagi kita pinjam saja, tapi di akhirat tidak. Pertemuan yang tidak ada perpisahan. Kita dihimpunkan satu tempat yang sama sampai bila-bila. Rumah kita rumah yang tu lah. Tak ada siapa boleh ambil rumah kita. Tak ada siapa boleh ambil harta kita. Tak ada siapa boleh ambil isteri kita, keluarga kita. Tak ada siapa boleh pisahkan kita pada waktu itu. Itulah dinamakan alam akhirat. Muslimin muslimat yang saya kasih sekalian, jika Ramadan pada tahun ini kita lalu tapi tidak berjaya untuk mendapatkan sifat ketakwaan, kita gagal dalam hidup kita. Sebab hidup ni tak lama. Satu hari kita balik jumpa Tuhan. Bagaimana proses untuk mendapat ketakwaan? Lalui 4 mim, tuan-tuan. Apa dia 4 mim tu? Yang pertama, lalui proses muahadah. Kita pernah berjanji dengan Tuhan. Perjanjian kita berlaku di alam roh. Allah tanya kita, alastu bi rabbikum? Kita jawab, qalu bala syahidna. Inilah syahadat kita yang pertama di alam roh. Kita patuh dengan Tuhan, kita taat dengan Allah. Kita tak pernah lawan ya. Lalu Allah rezekikan kita melalui alam dunia ni. Dan kita diingatkan, kita ulang syahadat itu 17 kali dalam semayang kita. Kita ada ulang, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Dan setiap satu hari kita diingatkan dengan syahadah itu. Siapa yang ingatkan kita? Tok Bilal. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jangan lupa syahadat. Jangan lupa hang siapa. Jangan lupa penyaksian itu. Jangan lupa diri hang siapa. Lalu dalam semayang kita menyatakan ikrar kita. Yang mana kita ni tak lupa yang kita ni hamba Tuhan. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati
lillahi rabbil alamin. Semayangku, seluruh ibadat aku, zakat, puasa, baca Quran, semayang sunat, bersedekah, hidup aku, mati aku hanya untuk Engkau ya Allah. Tapi dalam hidup ni kita tipu Tuhan. Kadang-kala kita buat ibadat bukan kerana Tuhan, sebab nak tunjuk ke orang. Hidup kita ni kita habiskan bukan untuk Tuhan, bukan untuk Allah Ta'ala. Kita mohong Allah, kita mohong dia, kita mohong dia berkali-kali, kita tipu dia berkali-kali. Umur yang kita gunakan ni, hidup kita, kita ada jawapan dia. Aku guna untuk apa? Aku dah buat untuk apa? Cuba kita kira-kira balik, kita buat matematik balik. Umur kita 60 tahun, kita habiskan kat mana? 60 tahun ni aku habiskan kat mana? Yang paling malang dia tuan-tuan, kita berkira dengan Tuhan. Nak semayang sunat maghrib, berkira. Nak mai masjid, berkira. Nak baca Quran, berkira. Nak bersedekah, berkira. Asal nak buat baik ya, kita berkira dengan Tuhan. Asal nak buat baik saja, kita kira dengan Tuhan. Kita terlupa ke? Apa yang ada dengan kita ni, siapa bagi? Terlupa. Biji mata ni Tuhan bagi. Allah boleh butakan kita ya tuan-tuan. Sebab tak payah banyaklah tuan-tuan. Kita ni kencing manis ada. Kawan saya tuan-tuan berapa ramai yang mata dia buta disebabkan kencing manis, rosak saraf mata dia. Bila kita dah tak nampak, baru kita kata, wah, saya tak boleh dah baca Quran. Ustaz, saya dah tak boleh dah baca Quran. Mata tak nampak. Masa kita tak buta. Mata kita buat apa, tuan-tuan? Kita tak lepas telefon kita. Lebih banyak perkataan dalam grup WhatsApp yang kita baca daripada kita membaca kalimat-kalimat Allah di dalam Al-Quran. Kita tanya tuan-tuan, berapa baris kita baca Quran hari ini? Tuan-tuan tanya, saya tanya lah. Jadi kita nak salahkan Tuhan? Kita nak salahkan Tuhan ke? Kita nak dakwa dia ke? Kita nak kata kat dia ke? Tak boleh. Sebab apa? Sebab kita ni selalu terlupa. Apa yang kita lupa kan? Kita lupa tempat kita. Tempat kita sebagai hamba Allah. Kadang-kadang kita nak jadi Tuhan dalam hidup ni. Jangan jadi Tuhan. Kita tak mampu jadi Tuhan. Kita tak mampu jadi Tuhan. Kita hanya mampu jadi hamba. Kut manalah alim kita, kita tetap ada bodoh dia. Sebab itu kata ulama tasawuf, dia kata apa? Hamba ni, kalau dia selalu ingat 4 perkara ni, 4 sifat asal dia. Satu, dia selalu ingat yang dia tu bodoh. Dia sentiasa memohon kepada tuannya untuk mendapat petunjuk daripada dia. Apa dia tuan-tuan? Hidayah dan taufik. Kita ni kalau Allah Ta'ala tak bagi hidayah, tak bagi taufik, sampai hari ni tak tahu Allah letak kita kat mana. Kita pun tak tahu aku boleh duduk dalam masjid ke tak. Sebab ada kawan-kawan kita sampai umur kita ni pun mereka tak boleh mai ke masjid. Mereka tak boleh mai.
Dalam majlis ilmu mereka tak boleh mai. Pasal apa mereka tak boleh mai? Allah tak bagi mereka mai. Pasal apa Allah tak bagi? Kerana hidayah itu tidak ada pada mereka. Kita yang telah duduk di dalam masjid ini, apakah tidak boleh dikeluarkan oleh Allah di dalam saf dan barisan ini? Boleh, tuan-tuan. Boleh, tuan-tuan. Saya jumpa tuan-tuan, kawan-kawan saya dulu sorban elok, jubah tuan-tuan. Lah pakai selak pendek. Dulu hafal Quran tuan-tuan. Lah duduk di kedai karaoke. Paling menakutkan jika Allah ubah kita. Allah ubah kita saat pada akhir umur kita. Hari ini kita beriman dan kita kena ada sifat, jangan kita rasa kita ni tahu semua benda, lalu kita tidak memohon akan hidayah dan taufik Allah, sebab tidak ada siapa pun yang tahu pada akhir kehidupannya. Innamal a'malu bil khawatim. Kedua, dia sentiasa diri dia ni miskin, lalu sentiasa dia berharap dengan rahmat Allah. Kita ni tuan-tuan, jangan sombong dengan Tuhan. Bila kita rasa kita tersungkur? Bila kita jumpa dua waktu ni. Satu, bila kita ada masalah. Masalah yang kita tak mampu selesai. Kita kena kiri, kanan, depan, belakang, tuan-tuan. Masa tu baru kita tahu, ya Allah, aku tak mampu buat apa-apa. Kalau hang tak tolong aku tak boleh keluar daripada masalah ni. Dulu masa kita tak ada masalah, kita belagak sebab kita ada duit. Kita ada kereta kita pun besar. Lalu depan kawan-kawan hon pun tak, Assalamualaikum pun tak. Dah tuan-tuan, pakai kereta baru tuan-tuan. Assalamualaikum pun tak dengan kawan-kawan. Buat aku kaya dah, aku ada duit dah. Tapi tatkala jatuh tersungkur saat diuji oleh Allah, saat tu semua orang tinggalkan kita. Baru kita kembali kepada Tuhan semula. Kedua, bila kita rasa kita ada Tuhan, saat kita sakit. Kita sakit tuan-tuan, barulah kita pergilah, tiba-tiba kita ada buat check up di hospital, low start. Balik rumah, isteri kita tanya, bang, pasal apa muka duk com ni macam? Tak ada, doktor tadi bagi tahu kat abang. Doktor kata abang kena sakit buah pinggang stage 4. Awak doktor kata lagu tu, abang pergi tadi elok tak ada buah pinggang, tak ada apa. Tuan-tuan, jangan duk cari pasal. Kita pergi elok, balik doktor kata apa? Tuan Haji yang buah pinggang tahap 4. Tuan Haji kena kanser tahap 3. Mak Haji ada ketumbuhan dalam usus. Pi dalam keadaan tak ada apa-apa. Tiba-tiba balik dikhabarkan kita ada satu penyakit yang besar pada waktu itu. Tuan-tuan, kita kata muka kita berubah, hidup kita berubah. Masa tu barulah kita tahu apa kekuasaan, apa kebesaran kalimat amin.
Apa kebesaran kalimat amin? Barulah kita tahu, kita faham tentang hadis. Doa itu senjata orang mukmin. Masa itulah baru kita amin. 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 Perkenankanlah ya Allah. Tapi masa doa semayang maghrib, tak ada siapa mau nak kata amin. Tok Imam minta syurga, tak mau. Tok Imam minta husnul khatimah, tak mau. Tok Imam minta iman yang sempurna, tak mau kata amin. Aku tak mau. Husnul khatimah, aku tak mau. Iman yang sempurna, aku tak mau. Kita angkat tangan dalam keadaan yang diam, dalam keadaan yang angkuh, dalam keadaan yang sombong, tidak mau melafazkan akan kalimat amin yang terlalu mudah. Sebab apa? Sebab kita sombong. Kita tak sedar kita sombong, tuan-tuan. Sebab itu kita tak pedulikan akan rahmat Allah Ta'ala. Benda yang terlalu simple ya, tuan-tuan. Dalam hadis disebut, siapa yang mengucap amin bersama-sama dengan imam selepas daripada Al-Fatihah, dan jika amin itu bertepatan dengan aminnya malaikat, maka Allah ampunkan dosa dia. Kita nak sebut amin tu kita malas. Pasal apa malas? Pasal apa malas? Kita rasa kita tak ada dosa. Sebab kita rasa kita tak ada dosa. Sebab itu kita malas sebut amin. Aku tak ada dosa. Aku nak harap diampun dosa. Sebab apa? Sebab aku tak ada dosa. Ya, kita tak ada dosa? Berhenti tak lagi mengumpat sampai hari ini? Berhenti tak lagi buruk sangka dengan orang sampai hari ini? Berhenti tak lagi berkelahi dengan jiran orang sekampung sampai hari ini? Berhenti tak lagi duk berdendam dengan orang satu kampung adik-beradik sampai hari ini? Nak kata kita baik macam mana? Kita tak mampu membalas kejahatan dengan kebaikan, macam mana nak kata kita baik? Nabi orang buat jahat dengan dia, dia balas baik, tuan-tuan, dia tak balas jahat. Nabi orang buat jahat, orang kata kat dia, orang bunuh sahabat-sahabat dia. Nabi tak balas dengan kejahatan, tapi Nabi balas dengan kebaikan. Lalu kita kata apa? Yang tu Nabi. Saya bukan Nabi, Ustaz. Tapi bila nak masuk syurga dengan Nabi. Tapi apa Nabi suruh kita tak mau ikut. Nabi kata jangan balas kejahatan orang dengan jahat. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Orang buat jahat dengan kita, tahu mana sakitnya kita. Nabi sampai jatuh air mata ketika orang kafir itu membunuh seluruh keluarga Yasir. Sampai Nabi kata apa? Berkatlah keluarga Yasir. Berkatlah keluarga Yasir. Berkatlah keluarga Yasir. Dan ketika perkataan berkatlah keluarga Yasir, jatuh air mata Nabi di atas muka bumi. Tuan-tuan, susah tangan mana kita? Sakit tangan mana kita? Sehingga kita tidak mampu memaafkan orang lain seperti mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, Futuhul Makkiyah ni dibuka dengan kemaafan. Ternyata kita hebat. Selawat banyak. Maaf ke orang tak boleh. Macam mana? Belajarlah maafkan orang. Pasal apa Ustaz nak kena maafkan orang?
dalam surah Al-Maidah ke surah Al-Imran ayat 134. Antara sifat orang yang bertakwa, wal afina 'anil nas, dia maafkan orang. Ini sifat orang yang bertakwa. Kenapa perlu maafkan orang? Sebab Allah sediakan syurga bagi dia. Sakit ustaz nak maafkan orang? Memang, kerana memaafkan orang itu adalah imbuhannya yang disediakan oleh Allah, syurga. Sakitlah tuan-tuan, takkan nak dapat syurga saja-saja ya. Lihat, tak semayang sunat maghrib, tak semayang sunat tahajud, tiba-tiba masuk syurga. Hidup 60 tahun, pergi makan kat tepi bendang, minum kopi tepi bendang, tiba-tiba nak minta syurga. Bersedekah tak mau, semayang tak mau, puasa hak yang dulu-dulu zaman muda dulu tak qada lagi. Hak kita puasa tu zaman kita ada buat bendang dulu tu, kita tak qada sampai hari ni. Qada dah ustaz, fidyah tak habis bayar lagi. Kita duk berkira dengan Tuhan. Apakah Allah Ta'ala lupa semua kesilapan kita? Tak tuan-tuan, Allah Ta'ala tak lupa kesilapan kita. Tu proses untuk kita mendapat ketakwaan. Maka ingat janji kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua, apa perlu kita buat? Masa tuan-tuan saat dia 8.42. Saat dekat pukul 9. Macam mana tuan-tuan? Saya pernah bercakap benda ni tuan-tuan. Benda ni saya pernah bercakap. Masa yang cepat ni menakutkan kita. Sebab apa saya kata menakutkan kita? Titik kematian kita berlaku akan terlalu cepat. Dulu masa tu pelan, jadi tarikh kematian tu lambat sampai. Lah masa tu laju, maka dia nak sampai pada tarikh kematian tu juga laju. Ketika dia pi laju tuan-tuan, kita tak buat wah. Kita tak buat wah. Jadi kalaulah aku ni balik jumpa Tuhan, aku nak bawa apa? Tak boleh jawablah kita pun. Kita nak tak jawab tak boleh. Arti yang kadang-kadang tuan-tuan, bila tak boleh jawab, kita kalah. Kita tak boleh jawab, kita sendiri pun tak boleh jawab. Kan? Kita sendiri pun tak tahu kita nak duduk mana. Sampai hari ni kita keliru, aku nak duduk mana? Aku nak duduk syurga ke aku nak duduk neraka? Kita pun tak tahu. Sebab apa yang kita buat hari ni tidak boleh menentukan tempat kita di sana. Apa yang kita buat? Yang kedua, kita nak buat apa? Untuk proses melalui dapat akan jalan ketakwaan, mujahadah. Mim yang kedua, mujahadah. Sebab takwa ini satu perkara yang susah. Takwa, nak dapat takwa satu perkara yang susah. Pasal apa? Sebab tempat takwa ni tak semua orang boleh duduk. Orang yang bertakwa ini Allah muliakan dia. Allah muliakan dia dunia akhirat. Inna akramakum indallahi asqakum. Orang bertakwa ni Allah tenangkan dia dengan rezeki dia. Dia tak kalut dengan rezeki ni. Tenang. Masalah rezeki pada dia tak ada, sebab dia percaya dengan Tuhan. Orang yang bertakwa ni, setiap masalahnya diselesaikan oleh Allah. Karena Allah kurniakan kepada mereka makhraja. Dan orang yang bertakwa ni dikurniakan oleh Allah akan ilmu. Allah bagi dia kepahaman dalam agama. Banyak sangat kemuliaan orang yang bertakwa kepada Allah. Sebab itu kita kena bersungguh-sungguh
untuk kita proses mendapatkan ketakwaan. Allah bagi kita bulan Ramadan ni ibadat hak paling besar, puasa, tuan-tuan. Allah ajak apa puasa? Puasa ni makna dalam bahasa dia tahan nafsu kita. Allah ajak sebulan tahan, jangan makan, tahan nafsu kita dengan perempuan, tahan nafsu kita dengan makan, mata jaga, telinga jaga, mulut jaga. Bila nak marah, bagi tahu kat diri kita sendiri, aku puasa. Allah didik kita jadi orang baik. Tapi didikan Allah ni kat kita tak berjaya. Mata kita tak boleh puasa, telinga kita tak boleh puasa. Nak dengar dah, ada cerita apa kat kampung kita ni? Tak ada kan cerita baru-baru ni? Ada isu baru ke? Wak mai lah cerita. Saya ni berasa lama tak masuk neraka. Mailah kita mengumpat sama-sama kita. Dalam masjid pun tak ingat Tuhan, tak tahu orang kata. Kita ni sebenarnya tuan-tuan, tempat yang baik itu belum tentu kita boleh jadi baik. Kita duduk di Mekah pun kita kata orang, duduk di Madinah pun kita duduk kata orang. Tidak tuan-tuan? Madinah tu tempat baik dah lah. Ya Allah, Mekah tu tempat baik dah lah. Tak ada tempat baik lagi dah. Mekah, Madinah tu pun kita tak boleh jadi baik. Nak tanyalah, kerah mana hati kita ni? Kerah mana hati kita ni? Sampai pun firman Tuhan, Quran pun tak boleh nak lembut hati kita. Bawa pergi sampai Mekah pun tak boleh lembutkan hati kita. Bawa pergi sampai Madinah pun tak boleh lembutkan hati kita. Kerah mana hati kita ni? Yang kita duk ketegak sangat ni. Tak mau berhenti buat dosa, tak mau berhenti buat salah, tak mau berhenti tinggal maksiat. Saya tak tinggal semayang. Betul. Dalam pada duk semayang, saya tak tinggal kata orang. Saya tak tinggal puasa Ramadan. Betul. Dalam pada saya puasa Ramadan, saya masih tak boleh nak buang. Saya lah paling baik dalam kampung ni. Betul, kita tak pernah rasa kita salah. Yang ketiga, saya singkat-singkatkan. Saya nak balik Selangor tuan-tuan malam ni juga. Tuan-tuan tolong doa saya selamat lah. Sebab saya bawa kereta sendiri. Mim yang ketiga, yakni muraqabah. Makna paling senang muraqabah ni apa? Kita sentiasa diperhatikan oleh Tuhan. Atau dalam arti kata al-ihsan, apa dia ihsan? An ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam yakun tarahu fa innahu yaraka. Ataupun sebagai ulama menyatakan muraqabah ni, mereka ni sentiasa berhati-hati sebelum melakukan sesuatu. Jadi kita nak buat apa-apa, kita ingat Allah Maha mengetahui. Jadi sebelum saya lepas mayang ni, saya tengok kitab dekat lemari. Nampak kitab Bidayatul Hidayah, kitab Tauhid. Kitab tu lah dulu mula-mula saya mengaji tuan-tuan. Kitab Bidayatul Hidayah tu. Kitab tu mula-mula kitab Tauhid lah saya mengaji dengan arwah ayah saya. Tuan-tuan kenal arwah abah saya? Itu almarhum Ustaz Ghazali bin Hasbullah.
Kalau dulu tu dia top lah dengan ubat hati, ya, adab berjiran, ya. Tu dia tu tahun 80-an dululah. Orang yang boleh rasa dirinya diawasi, dipandang, mereka yang tidak lari daripada ilmu tauhid, mereka yang sentiasa mentauhidkan Tuhan. Kita belajar tentang Allah bersifat sama, Allah bersifat besar. Kita tahu Allah bersifat sama, tapi seolah-olah kita tak yakin yang Allah ni maha mendengar. Kita tahu Allah wajib bersifat dengan besar, maha melihat. Saat kita buat jahat, tuan-tuan, seolah-olah kita tak ada ilmu yang Allah itu maha melihat. Kita tak rasa diawasi oleh Tuhan. Tuan-tuan, macam inilah. Kita sembahyang maghrib kan? Kita sembahyang Allahu Akbar. Kalau kita berasa orang tengok kita, kita sembahyang macam mana? Kita jaga. Sebab orang tengok kita. Kita pun takbir elok, rukuk elok, sujud bagi elok. Sebab kita rasa orang tengok kita. Kita sembahyang sampai hari ini kita tak boleh nak dapat khusyuk pasal apa? Sebab tak ada perasaan kita diperhatikan. Sebab apa, tuan-tuan? Bulan lepas kita sambut Isra Mi'raj. Isra Mi'raj ni, tuan-tuan, pertemuan kekasih dengan kekasih. Pertemuan seorang kekasih dengan kekasihnya. Isra Mi'raj ni, Nabi berjumpa dengan Tuhan. Lepas pada Isra Mi'raj, tidak ada pertemuan lagi. Lalu Allah kurniakan kepada Nabi Muhammad sembahyang. Maka Nabi lepaskan kerinduannya itu melalui sembahyang. Lalu Nabi kata, wa ju'ilati qurratu aini fi salah. Saat aku sembahyang, hati aku tenang. Tapi sebab perasaan sayang kita pada Tuhan ni tak ada. Jadi kita tak dapat sembahyang yang khusyuk sampai hari ini. Sebab perasaan sayang kita pada Tuhan tak ada. Pasal apa tak ada? Sebab kita tak nampak apa yang ada pada kita adalah kurniaan daripada Allah. Kita terlupa tentang perkataan haza min fadli rabbi. Terlupa yang tu. Kita lupa. Sebab itu sembahyang bagi kita ni tak ada apa-apa. Tuan-tuan, kalau kita lah rasa Allah itulah kekasih aku, apa perasaan kita? Pasal apa kita boleh bangkitkan Allah ini kekasih aku? Dulu aku tak ada apa pun. Aku tak ada apa pun. Allah bagi aku. Allah bagi aku duit. Allah bagi aku rumah. Allah bagi aku kereta. Apa yang aku mau dalam hidup ni Allah bagi. Walaupun aku ni bukan orang baik. Aku ada masalah, aku mengadu kepada Allah. Walaupun aku bukan orang baik, dan dia selesaikan masalah aku. Aku tak ada kerja, aku tak ada duit. Tapi aku mengadu dengan dia. Dia tetap baik dengan aku. Walaupun aku berulang kali melakukan kesalahan kepada Allah. Dia tak pernah
lupakan kita. Walaupun kita melupai Allah berkali-kali dalam hidup ini, Allah tak pernah lupa kita. Tapi perasaan sayang tu tak ada kita pada Tuhan. Saya tanya diri saya, tuan tanya diri tuan-tuan, banyak mana perasaan sayang kita pada Tuhan? Saya nak masuk 60 lah umur. Kalaulah umur yang nak masuk 60 ni, perasaan sayang saya pada Tuhan tak ada dalam hati ni, bermakna saya gagal untuk balik menemui Allah. Jujur tuan-tuan, saya jujur tuan-tuan, jujur. Berapa banyak perasaan sayang kita pada Tuhan? Kita cuma sayang apa yang Allah bagi dekat kita ya. Kita tak pernah sayang kepada yang memberi setiap perkara dalam hidup kita. Kita sayang duit kita, dan kita tak pernah sayang yang bagi harta dekat kita. Kita sayang rumah kita, dan kita tak pernah sayang yang telah mengkurniakan sebuah rumah kepada kita. Sebab apa? Mata kita ni buta, tuan-tuan. Dan kita tak ada pernah pun ada perasaan itu kepada Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini. Perasaan tu tak ada. Sebab itu tuan-tuan, Allah ni sayang kat kita. Tiap-tiap minggu kita baca surah Sajadah, Allah peringat kat kita, fadhuku bima nasitum liqa'a yaumikum hadza inna nasinakum. Apa kata Tuhan? Rasakan hari ini kita rasa sengsara, kita rasa susah. Sebab apa? Sebab hang lupa akan jumpa aku. Masa hidup lu, hang lupa satu hari akan jumpa aku juga. Hang belagaklah macam mana, satu hari hang akan jumpa aku. Hang sombonglah macam mana, satu hari hang akan jumpa aku. Hang bencilah aku ni macam mana, satu hari hang akan jumpa aku. Hang bencilah kat aku macam mana pun, aku suruh jadi orang baik, hang lawan. Aku suruh maafkan orang, hang lawan. Aku suruh bangun malam, hang lawan. Hang benci sangat kat aku ni. Pasal apa? Allah tak pernah benci kita. Apa tanda orang yang melupakan Tuhan? Mereka yang tidak mahu patuh kepada Allah. Lalu Allah janjikan kepada kita, inna nasinakum. Hari ini kami tak peduli khabar. Allah tak akan peduli yang kita mintalah macam mana, merayulah macam mana. Allah tak peduli dengan kita. Hidup ini adalah peluang untuk kita kembali kepada Allah, walaupun masa kita dah tak banyak. Tuhan tak mau tengok banyak mana, Tuhan nak tengok kita mau balik ke tak. Tuan-tuan, saya buat contoh macam ni lah. Kita ni tuan-tuan berkelahi dengan mak kita. Kita berkelahi dengan bapak kita. Kita pun bawa diri kita 20 tahun tak balik. Tuan-tuan sangka pak kita ni tak ada kat terlintas dalam hati dia, buat degil sangat anak aku tu. Tuan-tuan ingat mak kita tu
Tak adakah dalam hati dia harap kita balik? Ada sebenarnya. Walaupun 20 tahun kita tak balik, dia harap kita balik sekali pun tak apalah. Tahun yang ke-21 tu, dia harap, sebelum aku ni pejam mata, dia kata, aku duk harap sangatlah Abang Hang tu balik lah. Apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala laisa kamislihi syai'un. Rahmatnya mendahului akan kemurkaannya. Allah duk tunggu kita, Allah duk nanti kita, dan peluang itu diberikan kepada kita berkali-kali. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, yang terakhir, proses ketakwaan yang terakhir, muhasabah. Jangan lupa muhasabah diri, jangan lupa tengok diri kita. Sebab Nabi kata apa tuan-tuan? Nabi kata, al-kayyisu man dana nafsahu amila lima ba'dal maut. Orang bijak ni, dia suka muhasabah diri dia. Dia tengok diri dia. Sebenarnya hidup aku ni cari apa? Aku dah buat apa? Betul tak apa yang aku buat? Ataupun aku telah lari daripada perjalanan yang dikehendaki oleh Tuhan? Dia suka muhasabah diri dia. Muhasabah. Dan Nabi kata, wa amila lima ba'dal mauti. Dalam akhiran daripada kuliah ni tuan-tuan, jika Allah ni sayang kita, kita ingat satu hadis, jika Allah ni sayang kita, Allah akan bagi kita peluang untuk buat baik. Allah akan buka ruang tu untuk kita berubah menjadi baik. Sahabat bertanya, macam mana tu ya Rasulullah? Mereka ini akan beramal sebelum daripada datang kematian. Sebelum akhir hidup dia berubah. Dia berubah dari sudut ibadatnya, daripada sudut akhlaknya, daripada sudut semua dalam hidup dia berubah. Jadi muslimin muslimat yang saya kasih sekalian, sebelum saya tutup, kita berjalanlah ke hadapan untuk kita menemui Allah. Dan janganlah kita fikir orang sekeliling kita. Kerana manusia di sekeliling kita, kita tidak mampu untuk kita menyempurnakan segala permintaan mereka. Kerana manusia ni tuan-tuan, diinginkan kesempurnaan dalam diri mereka. Walhal manusia ini terlupa yang mana kita tidak akan pernah ada kesempurnaan. Yang maha sempurna itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu tuan-tuan, teruslah berjalan untuk menemui Tuhan. Lalulah perjalanan ini. Walaupun orang di sekeliling kita meninggalkan kita, tetapi kekuatan kita, ya Allah, yang aku mahukan hanya Engkau, yang aku inginkan keredaan Engkau. Walaupun seluruh manusia tidak meredai aku, tetapi aku inginkan keredaan-Mu. Apa yang kita inginkan? Kita ingin tuan-tuan, sebelum daripada kematian kita, sekali cukuplah kita dapat melihat senyuman pada wajah Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum kematian kita. Disebabkan kesungguhan kita untuk benar-benar berubah menjadi orang baik, maka kita dapat melihat senyuman itu atas mujahadah kita, atas kesungguhan kita untuk kita menjadi umat yang baik sebelum daripada kita mati. Kita harap sangat, moga-moga, mudah-mudahan kita dapat melihat akan senyuman pada wajah kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat yang saya kasih sekian, saya rasa cukup setakat ini.
Sebelum saya tinggalkan tuan-tuan, satu, mudah-mudahan lah tuan-tuan, dalam satu hadis disebut, siapa yang sembahyang sunat ba'da isyak 4 rakaat, menyamai dia beribadat pada malam Lailatul Qadar. Tiap-tiap malam lepas sembahyang isyak, sembahyang ba'da isyak 4 rakaat. Mudah-mudahan lah dulu kita tak dapat, pada umur kita macam ni, mudah-mudahan kita tak tinggal. Kerana sembahyang sunat ba'da isyak 4 rakaat sama ada 1 salam atau 2 salam. Buatlah takat mana mampu, tak boleh berdiri, duduklah. Supaya kita jangan tinggalkan ibadat itu pada akhir-akhir umur kita. Kedua, supaya kita ni tak mengerti dalam keadaan yang mengejut, jangan tinggal At-Taubah 128-129. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Ketiga, jangan tinggal Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut. Tiap-tiap lepas maghrib 25, tiap-tiap lepas subuh 25. Ya. Kenapa? Orang yang membaca zikir ini 25 kali, jika dia mati hari itu, maka mati dah dalam keadaan dia kira sebagai matinya orang mati syahid. Ya. Keempat, ya, jangan tinggal surah Al-Insyirah, Alam Nashrah tuan-tuan. Ya, Alam Nashrah, maghrib, isyak, maghrib, subuh. Kita minta apa? Kita minta Allah permudahkan hidup kita, mudahkan saat kematian kita. Ya, amalan Alam Nashrah ni saya dapat dari guru saya. Ya, kita selalu minta bila baca Alam Nashrah ni, kita minta dunia. Pasal apa kita tak mau amalkan surah Alam Nashrah ni? Kita minta mati kita senang. Kita biasa minta, kalau amalan-amalan ulama kadang-kadang kan, dia baca Alam Nashrah, bila barang dia hilang tak jumpa, ya, yang tu ada guru saya dia bagi tuan-tuan. Dia kata kalau kita tak ada barang kita hilang, tak jumpa, dia kata baca Alam Nashrah 183 kali. Ya. Jadi kenapa saya selalu bertanya, pasal apa kita urusan dunia kita amalkan surah Al-Insyirah? Kenapa kita tak mau amalkan surah Al-Insyirah, baca Alam Nasrah untuk mudah kita nak mati? Kita niat mudah-mudahan dengan keberkatan Al-Quran ini, ya, kita mudah mati besok, senang mati besok. Jadi itu daripada saya, dan saya mohon ampun, mohon maaf sebab saya bukan orang pandai. Tuan-tuan harap kat saya ilmu yang tinggi-tinggi, tak ada lah sebab saya orang bodoh. Ya, saya orang bodoh tuan-tuan. Dulu yang pondok Lok Janggus itu bukan saya mengaji pun, tapi duduk-duduk dengar-dengar macam tu ya. Lepas tu balik. Biasalah tuan-tuan, zaman-zaman kita muda-muda dulu. Ya, bukan kita mengaji sangat pun. Tiba-tiba tuan-tuan panggil saya ustaz, saya tak boleh lari dah. Ya. Dan yang kemudian pula saya minta maaf seperti mana yang dikatakan oleh ustaz kita, imam kita. Tahun lepas lagi minta saya, tahun ni baru dapat. Saya bukan seperti mana yang Tok Imam kata, ustaz kita kata selebriti, kata tak ada sebenarnya. Saya ni, saya jenis apa, orang cap longkang ni. Saya tak ada apa tuan-tuan, saya tak ada apa. Tuan-tuan jangan duk pandang saya tinggi sangat lah. Saya jenis orang cuci longkang punya. Ini tak ada apa. Itu yang kemudian pada malam ni tuan-tuan, malam ni saya ada bawa satu barang, itu minyak angin. Minyak angin ni tuan-tuan, minyak angin yang isteri saya buat. Yang buat minyak angin ni orang rumah saya. Jadi kegunaan minyak angin ni tuan-tuan, minyak angin ni nama dia minyak aura saraf. Dia tak berangin sangat pun. Dan kegunaannya untuk orang yang sakit lutut, tuan-tuan, sakit lutut, orang yang asma, orang yang batuk, ya,
sakit pinggang, dan orang yang susah nak tidur. Jadi macam mana nak pakai kalau orang yang sakit lutut, macam kita dah tua-tua ni, kadang-kadang sakit, tidur salah sikit sakit. Sapu di bawah pelipat, nak tidur malam sapu. Malam lagi nak tidur sapu. Kemudian kalau hak yang tak boleh tidur ni tuan-tuan, sapu di belakang, di leher, di urat besar. InsyaAllah senang Lena. Saya cakap ni sebab saya sendiri pakai. Saya ni sebab susah tidur, malam ni kadang-kadang tak boleh nak lena berbelah-belah tahun. Jadi saya sendiri pun tak tahu, tapi ada satu orang makcik yang ada penyakit yang sama. Dia kena tak boleh tidur. Jadi dia mesej kami, dia kata, "Ustaz, alhamdulillah saya boleh lena dah Ustaz." Saya kata, "Macam mana boleh lena?" Dia kata dia sapu minyak tu di dua leher, di dua urat leher. Jadi minggu lepas saya sapu tuan-tuan, betul-betul lena. Jadi siapa yang senang tidur dengan sapu, takut lena tak bangun-bangun dah sudah. Yang tidur dengan sapu, jangan susah senang tidur dengan sapu. Dia tak ada kerja, lasik nak lena saja, susah pula. Lena pun susah, tak lena pun susah. Jadi tuan-tuan, minyak tu nanti ada anak saya letak di luar sana dengan harga sebotil RM30. Kenapa Ustaz jual minyak? Sebelum saya tutup 9.12. Pasal apa Ustaz jual minyak? Sebenarnya sebahagian daripada penjualan minyak ni kita akan salurkan kepada pengurusan madrasah kita. Sebab saya ada 3 madrasah, 2 beroperasi, 1 dalam pembinaan. Jadi sebahagian daripada dana, daripada keuntungan minyak ni kita akan salurkan untuk pengurusan. Pasal apa saya kena salurkan untuk sana? Sebab puluh tahun saya buat madrasah tuan-tuan. Orang kata kat saya, "Gila Ustaz Rizam ni, gila dia." Macam-macam lah orang cakap, "Ustaz Rizam ni gila, Ustaz Rizam ni dia ada ibu duit lah." Macam-macam. Ada yang mai daripada saya, daripada Sabah mai jumpa saya, nak menuntut kat saya ilmu ibu duit. Dia kata, "Aku pak pun tak ada, main nak ada ibu macam mana?" Kita pun duk jual minyak, dia bicara ilmu kita itu. Saya orang cari saya macam-macam tuan-tuan. Ada satu orang daripada Indonesia mai jumpa saya tu, daripada Indonesia mai jumpa saya, minta kat saya ilmu pelembut besi. Saya kata, "Mai kat saya buat apa?" Guru dia suruh mai. Saya kata, "Guru hang ni buta ingat." Paling best tuan-tuan, paling best satu cerita lah, sajalah. Satu orang daripada Brunei tuan-tuan, daripada Brunei, dia datang dengan anak dia dan 2 orang, bapa dia pak makan. Datang ke rumah saya pukul 8 malam. Saya tanya, "Datang daripada mana?" "Brunei." "Ada hajat apa?" Hajatnya dia kata nak dapatkan harta orang Bunian ni, dia kena jumpa saya dulu. Dia kata, saya tanya kat dia, saya kata, "Abang Haji, muka saya ni ada macam bapak Bunian ke?" Dia kata tak, dia cuba berkali-kali, dia kata nak masuk untuk ambil harta tu, dia kata tak boleh. Orang Bunian tu dia sebut nama saya. Saya kata, orang Bunian pun kenal aku. Jadi tuan-tuan, bukan tuan-tuan saja kenal saya, orang Bunian pun kenal saya. Jadi tuan-tuan, orang kata saya gila. Sebab apa? Saya buat sekolah puluhan tahun, saya tak ambil satu sen dari budak-budak. Tak ada bayaran makan, yuran minum, yuran makan, apa pun tak ada. Sampailah. Kalau mereka ni bijak, saya hantar mereka sampai habis. Dulu saya hantar pergi Syria, hantar pergi Yaman, hantar pergi apa. Kalau mak bapak mereka tak boleh bagi, saya akan usahakan sampai habis mengaji. Alhamdulillah tuan-tuan, ada beberapa pelajar kita yang selesai pengajian mereka dan mereka jadi tenaga kepada madrasah kita buat masalah. Jadi tuan-tuan, jika tuan-tuan mau kan nanti minyak tu tuan-tuan boleh ambil di luar, tapi bayarlah.
Jangan pakat ambil seorang satu riau saya tuan-tuan. Tuan ambil tuan bayar RM30. InsyaAllah nah kita tolong-tolonglah sikit lebih kurang. Setakat ini saja. Wa akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami angkatkan kedua tangan kami, ya Allah. Kami mohon kepadamu, ya Arhamar Rahim, beri kesempatan untuk kami untuk menemui bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan, ya Allah. Dan jadikan Ramadan, ya Allah, pada tahun ini menjadikan kami sentiasa mendapat rahmat dan keberkatan daripada-Mu, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, tolong jadikan kami orang baik, ya Allah. Tolong jadikan kami hamba-Mu yang sentiasa bersyukur kepada Engkau. Tolong jadikan kami hamba yang sentiasa ingat kepada Engkau dan tidak akan melupakan Engkau, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, setiap masalah kami tolonglah selesaikan, ya Allah. Setiap penyakit kami, penyakit keluarga kami, isteri kami, anak-anak kami, mak kami dan ayah kami, sembuhkanlah, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan hidup kami dalam keadaan yang barakah, jadikan kematian kami juga dalam keadaan yang barakah. Wassallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.